Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sambung lagi dengan tutorial DIY sistem kuasa solar menggunakan all-in-one inverter. Dalam video yang pertama, saya dah ceritakan dengan detail tentang inverter ni. Kemudian untuk video yang kedua, saya dah cerita tentang bateri. Macam mana tuan-tuan nak buat sambungan bateri, sama ada siri ataupun selari. Dan apa peralatan yang kita boleh hidupkan dengan menggunakan bateri tu. Dan yang paling penting, berapa lama kita boleh gunakan peralatan elektrik dengan bateri kita ni. Dan untuk hari ini kita teruskan lagi dengan cabling ataupun wiring. Kita akan buat wiring untuk inverter kita ni ke bateri. Kemudian kita akan buat juga wiring pada bahagian AC dan juga bahagian untuk solar. Inilah peralatan keselamatan yang perlu kita pasang untuk sistem kita ni. Walaupun inverter kita ni kecil saja, maksimum output power cuma 1500 watt dan sistem 12 volt, kita tak boleh abaikan tentang keselamatan. Apa peralatan yang perlu? Kita kena pasang tuan-tuan. Inilah semua peralatan yang kita perlukan untuk sistem kita ni. Dekat hujung sebelah sini kita ada AC breaker. Ini pun AC breaker. Satu untuk input, satu untuk output. Yang ni pula yang besar ni, yang ni adalah DC breaker untuk bateri. Yang ni DC SPD. Yang ini DC breaker untuk input solar panel. Dan yang ni pula adalah fuse untuk solar. Dan sambungan pertama yang kita nak buat adalah untuk DC breaker ni dulu. Kita nak sambungkan bateri kepada inverter. Dan saya akan keluarkan dulu breaker-breaker yang belum kita gunakan ni. Kita akan buat satu persatu supaya lebih mudah tuan-tuan nak nampak apa peralatan keselamatan yang perlu kita pasang. Untuk sistem solar ni tuan-tuan, kalau bahagian AC, tuan-tuan kena gunakan breaker AC. Kalau untuk bahagian DC, tuan-tuan kena gunakan peralatan DC. Walaupun kita nampak sama saja breaker AC dan DC ni, tapi dia tak sama tuan-tuan. Sebab itulah wujud dua jenis breaker, breaker AC dan breaker DC. Kalau benda yang sama, kita tak akan ada dua benda yang berbeza. Dia memang ada perbezaan. Jadi untuk bahagian AC, tuan-tuan kena gunakan AC. Bahagian DC, gunakan breaker DC. Tentang AC-DC tadi tuan-tuan, untuk kabel pun sama juga. Kabel ada dua jenis. Kabel AC, kabel DC. Bahagian AC, gunakan kabel AC. Bahagian DC, gunakan kabel DC. Ramai dekat luar sana, untuk jimatkan kos, dia gunakan kabel AC pada bahagian DC sebab kabel AC jauh lebih murah berbanding kabel DC. Tapi tak boleh tuan-tuan. Bahaya sebab tu boleh menyebabkan kebakaran. Kabel DC ni dia boleh bawa karen yang lebih besar. Kabel AC karen kecil, karen yang lebih rendah. Jadi kalau kita paksa kita guna juga kabel AC pada bahagian DC, karen yang tinggi, kabel akan terbakar. Bila kabel dah terbakar, dia akan menitik-nitik dekat bawah. Kalau kat bawah tu ada kayu, ada kapet apa semua tuan-tuan, rumah kita pun boleh terbakar. Sebab tu penting tuan-tuan, DC gunakan DC. Dan sama juga untuk breaker tadi tu, walaupun kita nampak sama aja AC-DC ni, tapi berbeza tuan-tuan. Dan sebab tu juga saya gunakan jenama Fio ni yang agak berkualiti sebab mudah kita nak bezakan. Yang hijau ni adalah DC, yang putih ni adalah AC. Supaya tuan-tuan takkan tersilap. Walaupun rupa sama, tapi cara kerja berbeza tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, untuk wiring ni, kalau saya tak tunjuk pada tuan-tuan pun, tuan-tuan boleh pasang, tuan-tuan boleh sambung kabel sebab semuanya dah label. AC in dia label ada live neutral, AC out ada label live neutral. Untuk bateri pun ada label, untuk solar pun ada label. Tapi kenapa saya buat video ni? Sebab tuan-tuan, yang paling penting dekat sini adalah tentang pemilihan kabel. Kabel apa tuan-tuan nak pakai? Kabel apa tuan-tuan nak guna dan saiz kabel yang sepatutnya tuan-tuan guna. Dan lagi satu yang penting juga tuan-tuan tentang saiz breaker. Breaker berapa M yang patut tuan-tuan guna. Okey tuan-tuan, sebenarnya tentang pemilihan kabel, pemilihan breaker ni, ini bukan kali pertama tuan-tuan. Dah banyak kali saya buat video dan banyak kali saya cerita tentang kabel, tentang breaker. Tapi masih lagi ada soalan tentang tu. Dan kali ini saya akan cerita lebih detail. Sebelum ni pun, sepanjang tutorial pun saya duk highlight benda yang sama. Tapi masih ada lagi soalan. Boleh tak nak guna kabel AC? Boleh tak nak guna breaker ni? Boleh tak nak guna breaker tu? Apa saiz breaker? Apa saiz kabel? Kali ini saya akan cerita dengan detail
Dan inilah akan jadi garis panduan tuan-tuan, bukan saja untuk sistem 12 volt ni. Kalau tuan-tuan nak buat sistem 24 volt ke 48 volt ke, benda yang sama juga tuan-tuan. Okey, secara asasnya tuan-tuan, inverter kita ni 1500 watt dan sistem kita adalah sistem 12 volt. Jadi, untuk kita hasilkan power 1500 watt tu, kita perlukan dua benda, voltage dan juga current. 1500 watt tu adalah power, jadi untuk cari current, 1500 watt bahagi dengan 12, kita akan dapat 125 amp. Jadi, kita dah tahu dah 125 amp. Kita kena gunakan kabel yang boleh bawa current, yang boleh carry current 125 amp ataupun lebih. Lebih besar, lebih bagus. Jadi, kalau tuan-tuan nak cut cost, tuan-tuan gunakan kabel yang lebih kecil, dah tentulah dia tak mampu untuk bawa current 125 amp. Dan kalau tuan-tuan push juga nak guna 1500 watt, paksa juga current lalu 125 amp, itulah punca sistem tuan-tuan terbakar, kabel akan jadi panas, kemudian dia akan terbakar. So, dia memang tak ada shortcut tuan-tuan. Nak tak nak, kena guna kabel yang betul, saiz yang betul. Kalau nak draw 1500, kabel kena pastikan boleh bawa current 125 amp. Kalau sistem 24 volt pun sama juga. Sebagai contoh, sistem 24 volt, inverter 3000 watt, tuan-tuan kena ambil 3000 watt bahagi dengan 24 volt, tuan-tuan akan dapatlah berapa current yang akan lalu dekat kabel ni. Untuk 48 pun sama juga. Kalau sistem 48, inverter 6000 watt, 6000 watt bahagi dengan 48 volt, itulah jumlah current yang akan lalu dekat kabel ni. Dan yang saya cerita tadi tu tentang DC, jadi tuan-tuan kena guna kabel DC. Tak boleh guna kabel AC. Sebab design kabel AC ni tuan-tuan, dia adalah untuk high voltage, low current. Kabel DC ni pula, dia low voltage, high current. Sebab tu luas permukaan dia tak sama tuan-tuan. Dan dari segi design kabel pula, kabel AC pula, design dia memang untuk carry current AC saja, bukan DC. Kita cerita tentang kabel yang kita akan gunakan ni tuan-tuan. Kabel yang kita akan gunakan ni adalah DC kabel saiz 4 AWG ataupun 25mm persegi, dan maksimum current untuk kabel ni adalah 240 amp dan safe current adalah 200 amp. Safe current ni maksudnya recommended by manufacturer. Dan beza DC kabel kita ni dengan kabel yang biasa tuan-tuan tengok dekat pasaran Malaysia, selalu orang sebut kabel Fajar lah. Saya pun pelik kenapa suka nak sebut dia punya brand. Kalau kabel AC, kita sebut kabel AC. Kabel DC, kita sebut kabel DC. Tak payah nak sebut brand je. Supaya kita tak confuse tuan-tuan. Sebagai contoh, kabel jenama Fajar, dia ada kabel AC, kabel DC. So, tuan-tuan sebut AC, DC. Tapi yang ni bukan Fajar lah tuan-tuan. Untuk kabel solar DC ni, yang high quality, memang kita kena bawa masuk daripada luar. Dekat pasaran Malaysia, tuan-tuan pergi kedai hardware, kedai elektrik, tuan-tuan takkan jumpa kabel ni tuan-tuan. Bezanya tuan-tuan, kalau untuk kabel-kabel AC ni, selalunya dia punya penebat ni, dia gunakan PVC. PVC ni, bila panas, dia akan terbakar. Untuk kabel DC, untuk solar ni, kita gunakan kabel yang gunakan penebat silikon. Silikon ni lebih tahan panas. Kalau kabel tu dah overheat pun, dia takkan terbakar tuan-tuan. Tu beza dia. Saya akan strip kabel ni. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan apa beza kabel AC dan kabel DC. Okey tuan-tuan. Inilah contoh kabel DC. Dia tak sama dengan kabel AC tuan-tuan. Dia dekat dalam ni, dia punya core ni, dia lebih halus. Sebab itulah kabel ni, dia lebih mudah untuk kita bend, untuk kita bengkokkan. Bila core ni lebih halus, dia akan jadi rapat dan dia akan lebih luas permukaan. Untuk DC current ni, kita perlukan permukaan yang luas tuan-tuan. Berbeza dengan kabel AC current akan lalu di sekeliling kabel. Untuk DC ni, current tu dia akan lalu dekat sini tuan-tuan, dekat permukaan ni. Sebab tu kita perlukan kabel yang lebih besar untuk dapatkan permukaan yang lebih besar. Untuk kita bandingkan antara kabel AC dan DC ni, saya akan gunakan kabel 6 AWG ataupun 16mm persegi. Yang ni kabel DC 16mm, yang ni kabel AC 16mm. Tuan-tuan boleh tengok sendiri perbezaannya.
Untuk DC ni lebih besar. Kalau kita strip dia, yang ini kabel DC, yang ini kabel AC, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok perbezaan dia. Tuan-tuan boleh tengok dengan jelas perbezaan antara kabel DC dan kabel AC. Untuk kabel DC ni, dia lebih fleksibel sebab untuk penebat dia gunakan silikon. Dan core-nya lebih halus, dia lebih fleksibel. Untuk kabel AC pula, penebat ni dia gunakan PVC ataupun bahasa mudah dia gunakan plastik, tuan-tuan. Sebab itulah mudah terbakar. Plastik mudah terbakar. Untuk kabel AC ni, core dia lebih besar. Jadi dia takkan padat dan luas permukaan akan berkurangan. Dan lagi satu, kabel AC ni dia lebih keras. Dan ini memang tak boleh gunakan untuk bahagian DC untuk solar. Dan lagi satu pula, orang terlampau taksub dengan pure copper. Memang betul, kita perlukan kabel yang 100% copper. Tapi beza untuk kabel ni, tuan-tuan, dia bukan setakat pure copper saja. Tapi kita panggil sebagai tin copper. Dekat dalam core yang kecil-kecil, tuan-tuan, dia adalah copper. Kemudian dia salut pula dengan timah. So, ini pun kita panggil sebagai pure copper cable. Walaupun warna dia tak nampak copper. Sebab apa? Sebab dia dah salut dengan timah. Untuk protect kabel ni daripada corrosion. Kalau untuk kabel pure copper ni, dia memang betul pure copper. Tapi masalah dia, tuan-tuan, dia lebih cenderung untuk berlaku corrosion. Tuan-tuan boleh tengok tak karat yang berwarna hijau tu? Itulah sifat pure copper. Untuk yang ni, kita takkan ada masalah karat hijau tu. Dia tak ada. Sebab dia dah salut dengan timah. Dan tentang pergerakan elektron ataupun current tu, tuan-tuan, untuk kabel AC ni, dia akan bergerak di sekeliling kabel dekat outer layer ni. Untuk kabel DC pula, dia akan bergerak dekat permukaan ni, tuan-tuan. Sebab tu kita perlukan permukaan yang besar untuk bawa current yang lebih besar. Untuk termination kabel, kita akan pasangkan dengan lug. Dan lug ni kita kena pilih lug yang sesuai. Sebab lug ni ada pelbagai, tuan-tuan. Sebagai contoh, untuk kabel ni, walaupun 25mm, saiz core dia besar daripada jenama yang lain. So, saya terpaksa gunakan lug yang lebih besar, lug 35. Dan saiz lubang ni, kalau pada inverter, dia gunakan lubang saiz 5mm. Dan pada bateri, kebanyakan bateri akan gunakan saiz 6mm ataupun 8mm. Jadi, kebiasaannya untuk bateri, saya akan buat saiz 8. Dan bateri kita pun saiz 8mm. Terminal bateri. Dan untuk inverter saiz 5mm. Dan untuk pasang lug ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan upah orang datang rumah pasang solar, dan untuk lug ni kalau dia main ketuk dengan hammer, tuan-tuan suruh dia balik pergi beli dulu crimper yang betul. Sebab apa, tuan-tuan? Untuk kabel yang besar ni wajib tuan-tuan gunakan hydraulic crimper. Kalau tak gunakan hydraulic crimper, memang takkan rapat. Tak boleh. Bila dia tak rapat, dekat bahagian sambungan dekat lug ni dia akan mula jadi panas. Dan tuan-tuan tak boleh draw current yang cukup. Jadi untuk kabel-kabel yang besar ni wajib gunakan hydraulic crimper. Dan untuk tuan-tuan yang nak pasang satu side saja ataupun nak pasang untuk sendiri saja, bagi saya tak berbaloi dah, tuan-tuan nak beli hydraulic crimper. Harga pun dekat RM300 untuk crimper ni saja. Jadi salah satu cara dia, tuan-tuan boleh beli kabel yang dah siap, pre-made kabel yang dah ada lug siap-siap, tuan-tuan potong untuk kita buat sambungan. Sebab kita kena potong dua lah. Satu, ini kita akan sambung dekat inverter. Yang ini kita akan sambung dekat bateri. Dan kita akan sambungkan kepada breaker. Kita akan sambung kabel yang pendek ni dulu pada inverter. Dekat dalam ni, tuan-tuan boleh nampak terminal untuk sambungan kepada bateri. Sebelah kiri ni adalah positif. Sebelah kanan ni adalah negatif. Saya dah buat sambungan antara inverter ke breaker, dan untuk sambungan ni saya buat satu persatu. Saya buat positif dulu, kemudian baru saya akan buat negatif. Sebab apa kita buat macam tu? Kita tak nak ada kabel yang tergantung-gantung ni macam ni, tuan-tuan. Kita pasang satu kabel, kita terminate dan kita terus matikan macam ni. Sebab dia, tuan-tuan, inverter ni saya pernah onkan sebelum ni. Saya bawa pergi camping, saya pasang dalam kereta dan saya test untuk masak nasi menggunakan rice cooker. Jadi dekat dalam inverter ni, tuan-tuan, dia dah ada charge
Sebab kat dalam ni ada kapasitor. Bila sekali kita guna dan dia dah ada charge, kalau positif dan negatif ni tersentuh, dia akan berlaku spark. Sebab itulah saya pasang satu persatu. Kita pasang kabel positif, kita matikan, kita terminate terus. Kita tak nak dia tergantung-gantung, tak nak ada touching. Kabel negatif saya dah pasang, jadi sekarang ni untuk sambungan kepada bateri, kita nak sambung dekat mana dulu? Untuk sambungan ni tuan-tuan, kita sambung dulu dekat breaker, barulah kita sambung dekat bateri. Kalau kita sambung dekat bateri dulu, katalah kita sambung, kemudian kita ada kabel ni, ada benda yang terdedah ni, takut nanti dia akan touching, dia akan spark. Jadi untuk keselamatan, kita akan sambungkan bahagian ni dulu pada breaker, kemudian baru kita sambungkan pada bateri. Dekat breaker kita dah sambung dan sekarang ni untuk kita sambungkan pada bateri. Okey, nak sambung mana dulu? Positif ataupun negatif? Untuk solar ni tak kisah tuan-tuan. Tuan-tuan nak sambungkan positif dulu boleh. Nak sambungkan negatif dulu pun boleh. Tak ada masalah. Untuk automotif dalam kereta lain sikit dia punya step. Sebab body adalah negatif. Untuk solar tak ada masalah. Nak pasang positif dulu boleh. Nak pasang negatif dulu pun boleh. Cuma yang paling penting, breaker dalam keadaan off, duduk di bawah. Kalau atas ni on, bawah ni off. Bateri kita ni ada dua tuan-tuan. Jadi kita nak sambung dekat bateri yang mana? Bateri yang ni ke bateri yang ni? Untuk kita pastikan kedua-dua bateri akan dapat voltage yang sama, current yang sama, kita akan buat silang. Silang ni maksudnya, untuk negatif kita ambil bateri yang ni. Dan untuk sambungan positif, kita sambung pada bateri yang ni. So, kita sambung kepada dua-dua bateri. So, dia akan dapat voltage dan current yang sama. Tapi kalau tuan-tuan nak sambung dua-dua dekat satu bateri pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk saya recommend kita cross macam ni. Bateri kita dah sambung. Jadi sekarang ni kita dah boleh onkan inverter kita ni. Step dia yang pertama tuan-tuan. Kita naikkan dulu breaker untuk bateri. Kemudian kita onkan inverter. Dia ada switch dekat bawah ni tuan-tuan. Bila kita onkan switch dekat bawah ni, inverter kita akan hidup. Bunyi beep tu adalah normal tuan-tuan, dan bunyi beep tu kita boleh disablekan kalau kita tak nak dia ada beep tu. Bila kita dah on inverter ni, tuan-tuan akan nampak lampu yang oranye tu dia akan blinking. Ni maksudnya kita dah ada AC output pada terminal AC out. Jadi dekat sini tuan-tuan, dekat terminal AC out ni dah ada power dah tuan-tuan, dah ada AC power. Kalau tuan-tuan sambungkan peti ais ke, mesin basuh ke, kita dah boleh onkan dah daripada kuasa bateri ni. Sebab sini dah ada output AC 230 volt. Sama dengan power dekat rumah kita tuan-tuan. Jadi sebenarnya selalu kalau dekat site, sebelum kita onkan inverter ni, kita akan pasang dulu semua siap-siap. Kita pasangkan cover, baru kita onkan inverter. Tapi ni saya tak pasang dulu sebab saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Kalau kita ambil multimeter, kita set pada voltage AC. Kita test dekat terminal AC out ni. Dekat sini kita dah dapat 230 volt AC tuan-tuan. Untuk kabel ni, maksimum current adalah 240 amp dan safe current adalah 200 amp. Dan kebiasaannya kita takkan draw lebih daripada 200 amp. Dan nilai 200 amp ni adalah untuk panjang kabel 1 meter saja. Maksudnya kalau kita gunakan kabel yang lebih panjang, jumlah safe current tu dan juga jumlah maksimum current tu akan berkurang. Sebab apa? Bila kabel semakin panjang, rintangan bertambah. Dan sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam installation solar ni, jarak antara kabel ni dengan bateri mestilah dekat. Tak boleh jauh. Dan untuk saya, apa yang saya buat, maksimum adalah 1 meter saja. Lagipun bila kita buat pemasangan sebenar, ketinggian inverter lebih kurang macam ni, bateri ada kat bawah, 1 meter dah mencukupi tuan-tuan. Dan kemudian tentang breaker. Berapa amp breaker yang kita nak gunakan? DC breaker. Bukan AC tuan-tuan. Yang ni adalah DC breaker. Berapa amp kita nak guna? Kita dah tahu dah. Kalau kita nak draw full power daripada inverter ni, current adalah 125 amp. Kebiasaannya orang akan guna breaker 130 ataupun 140 amp. Tapi saya, apa yang saya buat? Saya akan gunakan breaker yang ngam-ngam 125 amp. Yang pertama sebab saya tak akan draw sampai 1500 watt. Yang kedua, saya nak benda ni lebih selamat. Maksudnya bila tiba-tiba kita pun tak tahu sebab apa inverter boleh draw power lebih daripada
1500 watt dan current pun akan lebih daripada 125 dia akan trip, lebih selamat. Dan lagi satu tuan-tuan, tujuan kita pasang breaker ni bukanlah nak protect, nak jaga kita punya inverter ni. Apa yang kita nak jaga sebenarnya adalah kabel yang kita gunakan ni. Jadi, lebih rendah current breaker kita ni adalah lebih baik. Tapi janganlah terlampau rendah sampai tuan-tuan tak boleh nak draw power yang tuan-tuan nak. Untuk saya, walaupun inverter ni 1500 watt, saya akan draw maksimum 1000 watt sahaja. Jadi, bila 1000 watt, kuranglah daripada 125 Jadi, tak ada masalah saya gunakan breaker 125 Yang penting tuan-tuan kena ingat, jangan current rating untuk breaker ni lebih tinggi daripada maksimum current untuk kabel. Itulah cara tuan-tuan nak tentukan rating untuk breaker. Boleh tak nak gunakan lebih rendah? Boleh. Tapi tuan-tuan kena pastikan current tu mencukupi untuk power yang tuan-tuan nak draw daripada inverter. Tapi jangan sesekali gunakan breaker yang terlampau besar melebihi rating kabel. Itu bahaya sebab apa? Bila kita draw power yang lebih tinggi, breaker takkan trip. Dia takkan protect. Dekat sebelah kiri ni kita akan pasang lagi dua breaker. Yang ni adalah AC breaker. Dan current rating untuk AC ni adalah 10 ampere sahaja. Sebab apa 10 ampere? Output kita maksimum pun cuma 1500 watt. 10 ampere ni pun dah mencukupi. Dan itulah yang direkomendkan dalam manual. Sebelah sini pula untuk bahagian DC, kita ada DC SPD. Kemudian kita ada lagi satu DC breaker. Yang ni untuk solar panel. Dan kita ada dua fuse untuk solar. Okey. 1, 2, 3 ni adalah untuk bahagian solar. Solar panel kita nanti akan sambung dekat fuse. Dia akan loop dengan breaker dan juga SPD. Kemudian baru masuk dekat kita punya terminal untuk PV pada inverter. Yang untuk bahagian sini pula AC input dan juga AC output. Tadi mungkin kita nampak macam banyak je benda nak kena sambung. Tapi bila kita dah buat satu untuk ni, yang ni dah nampak semakin mudah dah. Cuma untuk bahagian sini, saya akan tunjukkan macam mana tuan-tuan nak buat looping antara breaker, fuse dan juga DC SPD. Plan asal saya nak siapkan untuk wiring dalam satu video. Tapi bila saya tengok balik, saya rasa kita kena buat separate video. Yang pertama untuk bahagian AC input dan output ni. Sebab bahagian ni kita akan sambung kepada DB. DB yang sama macam dekat rumah kita. Dan selalunya bahagian AC ni orang tanya, bang, earding mana, grounding mana, earding mana, grounding mana. Benda tu bukan pada sistem solar tuan-tuan. Benda tu, earding, grounding ni pada tuan-tuan punya DB. Wiring rumah, dekat situlah tuan-tuan punya earding. Bukan pada sini. Cuma dekat inverter ni, dia akan tumpang sekali dengan earding yang ada dekat rumah tuan-tuan tu. Daripada dulu lagi, bila tutorial solar, soalan yang orang tanya, kat mana earding, kat mana grounding. Dan saya pelik juga, kebanyakan orang yang tanya soalan tu adalah orang yang memang buat kerja wiring. Dan sepatutnya tuan-tuan dah tahu, earding tu dekat dalam DB rumah, bukan pada solar. Solar ni, dia cuma keluar dua tuan-tuan. Live dan neutral, sama macam power TMB dekat rumah tuan-tuan. Daripada TMB pun, dia tak bagi tuan-tuan earding, dia tak bagi tuan-tuan grounding. Dia cuma bagi live dan juga neutral masuk dekat MCB, dekat DB. Dan untuk earding pula, dekat dalam kotak kita punya DB tu tuan-tuan. Jadi untuk solar ni, bahagian output AC daripada inverter ni, lalu dekat breaker ni, kemudian dia pergilah dekat MCB dalam DB tuan-tuan tu. Itu saja tuan-tuan. Simple. So jangan terlampau pening pasal earding, pasal grounding ni. Benda tu dekat dalam DB, dekat rumah. Okey. Kemudian untuk bahagian solar ni, bahagian DC ni, yang ni agak tricky sikit. Dan saya rasa saya akan combine sekali dengan video tentang tutorial pasal solar panel. Sebab solar panel pun, kita ada sambungan siri, kita ada sambungan selari. Jadi tuan-tuan nak kena tahu untuk inverter ni nak sambung siri ke selari. Dan lagi satu, selalu orang tanya, boleh tak kita combine solar panel dengan saiz yang tak sama? Contohnya tuan-tuan nak ada dua solar panel, satu 400 watt, satu 200 watt. Boleh tak kita nak sambung sekali secara siri? Dan kalau kita buat, apa akan jadi? Yang tu dalam next video nanti. Sebab benda tu memang agak complicated juga. Jadi sesuai kita buat dalam video belasingan, kita fokus untuk sambungan solar panel saja. Dan juga untuk peralatan keselamatan untuk solar ni, untuk bahagian sini. Dan untuk yang ni pula, kita akan buat sambungan ke inverter. Kita akan buat satu soket ataupun komando jack untuk sambungan ke generator. Dan untuk AC output, kita akan pergi kepada DB. Kita akan buat kotak DB yang kecil saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.